semua, hari ini SM Collector nak bawa anda semua pergi ke jalan-jalan Japan yang terletak di One City, USJ. Sejak kerajaan telah umumkan PKPB, banyak sektor-sektor perniagaan yang sudah boleh mula beroperasi. Dan salah satunya adalah jalan-jalan Japan. Jalan-jalan Japan memang terkenal dengan barang-barang bandelnya yang dari Jepun, yang dijual dengan harga yang sangat murah dan terbaik. Sekarang ni kita dah masuk norma baru, jadi nak pergi ke sesebuah kedai pun memang sangat lain daripada yang dulu. Sebagai contoh, dekat JJJ sekarang ni, kalau anda nak masuk, anda kena scan QR code dulu, masukkan maklumat anda, barulah boleh masuk dalam premis ni. Nombor giliran ni ditunjuklah anda adalah customer nombor berapa yang akan masuk ke premis tu pada hari ini. Mereka dah memang limitkan jumlah orang yang boleh masuk. Barang-barang dekat JJJ ni memang boleh katakan unexpected, sebab dia macam harta karun. Anda perlu cari baru jumpa. Kalau nasib anda baik, anda akan dapat benda yang best. Dan untuk kali ini, SM Collector telah jumpa beberapa barang-barang yang agak menarik. Antaranya ini dia, belt Kamen Rider Decade yang dijual dengan harga RM10. Memang murah. Untuk trip kali ini, SM Collector telah membeli belt Kamen Rider Forze dengan harga RM40. Yang ni dia mahal sikit sebab dia komplit. Jumlah yang telah SM Collector keluarkan untuk shopping kali ni, kita ada belt, kita ada barang X8 dan juga Switch. Totalnya hanya RM55 sahaja. Memang murah dan sangat-sangat berbaloi. Jadi bagi mereka yang berminat untuk datang ke JJJ, bolehlah pergi ke JJJ yang berdekatan dengan anda. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.